Kita dekat. Boy, jalan boy. Kita dekat. Tidur dah. Oh yeah. Nampak ni, Wagyu Japanese beef. Nampak tu. 499 hanya untuk ni makan ramai-ramai. Sayang, tengok muka sayang. Itu dia. Hi boss. Thank you. Okay, thank you. Okay chef, dekat York ni nanti bulan puasa ada Ramadan buffet ke? Okay. Okay. Aha. Oh, best dia. Okay, beli 3, beli 1. Okay, sangat. Okay. Oh, macam tu. Okay. Kalau normal price lah. Normal price 3, beli 1. Dan pilih lah mana satu yang nak. Okay, yang special dia apa? Special tu kita ada lime premium char kway teow. Aha. Kita ada kambing golek. Kita ada ayam golek. Kita ada mac and cheese. Mac and cheese. Kita ada lime Napolitan pizza. Okay. Lepas tu Allah, nasi Arab jalan berdetak-detak dekat York ni. Kita kena try semua sos dia, memang sedap gila. Tak pula. Kasih. Sama. Macam ni mak, sedap tak? Dia punya lamb ni sangatlah lembut gila weh. Sedap tak mak? Biasanya chef yang real ni nak rasa. Nasi dia memang menang. Dia punya perapan kambing ni mantap. Sedap. Wagyu carbonara. Korang takkan dapat dekat tempat lain Sumpah weh. Dekat sini kan. Sedap gila. Korang kena try. Close up sikit lah tengok dia punya wagyu. Lembut nak mampu ni, kalau tak ada gigi boleh makan. Ada apa? Ada apa kata? Okay chef, ni kalau nak dapatkan free ni macam mana nak dapat chef? okay, ni kalau nak dapat free ni value dia RM120. Mahal. Tapi akan dapat free apabila you all order Alaska King Crab 2 kilo. Oh. Dan juga kalau you all order Tomahawk combo pun dapat juga free yang ni. Okay, baik chef. Chef terbaik chef. Kita tengok macam ni pergi dia. Ya Allah, lembutnya chef. Chill. Ni kenapa merah? Memang daging chill lah. Okay, sekejap. Oh, akan nak yang mana? Nak yang ni ke nak yang tu? Okay. So, dekat York ni, korang memang boleh dapatkan nak yang bakar, letak cheese ataupun yang raw macam ni. Mozzarella. Tengok ni dia punya lemon ni. Dia punya sambal. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Slow. Sedap gila Sedap. Fresh.
Manis kan? Manis, sedap ni. Melintang patah. Berapa lagi? Tomahawk dia dah siap potong. Nampak ni. Lepas tu apa nama dia ni? Lobster. Oh, lembutnya. Sedap gila. Korang kena datang kat Yop ni, puas hati sebab dia murah. Semuanya yang grade A. Jepun punya mari. Betul-betul enjoy. Ini sos bagus gila. Apa nama dia? Wow. Untuk makan dengan ni, nama chicken crab. Tengoklah tu dia punya tomahawk, dia punya king crab. Abah jangan termenung Abah. Betul-betul enjoy makan. Cheese dia baik ah. Best ke Aril? Best. Pepperoni pizza. Bubur dia tengah-tengah dia. Tu pepperoni pizza. Pizza dia kat sini specialnya apa tau? Dia pakai masak dalam batu. Tu yang paling best sekali. Dia. Wow. Cinta Karissa tu. Pizza dia. Kasih dia. Ya Allah. Puas hati kan. Sedap kan? I tak control. Gemuk semua dia punya king crab. Tak sempat nak control you. Sedap sangat. Ini kanan dia lah. Ya, sedap gila. Dekat sini semua sedap. Mak, sedap mak? Mak sangat. Dia tak terkanta dia. Ya, hari tu kita celebrate birthday mama pun dekat sini. Sebab apa kita pilih kat sini? Sebab dia sangat sedap, puas hati. Kau tengok ni. Dia orang siap kopekkan lagi. Yo. Puas hati. Sedap yang. Cuy makan pizza dia. Pizza dia lain pada yang lain. Tepung dia daripada Itali. Lepas tu dia masak dalam batu. Kau. Ya Allah. Terbaik. Paling sedap. Chili oil dia Bella kata sedap gila. Tengok ni untuk kids punya. Free je korang. Free je sayang. Sayang cubalah rasa tu sedap ke tidak. Ada Oreo, ada Ribena. Cuba rasa dia punya macaroni sedap ke tak? Ada kids meal free. Free je. Ya. Sedap tak? Yang penting kat sini korang kena dapatkan dia punya sos belada. Dia punya sos ni yang style apa nama? Sos cheese dia ni. Ya Allah. Selekehnya aku ni geram sebab dia macam sedap nak mampus. Nampak tu. Lepas tu chili oil dia paling mantap sekali kat sini. Sumpah. Tengok cheese dia tu tarik. Ya Allah. Yang bestnya dia masak dalam apa chef? Dalam apa ni yang special Ya betul. Ni tak payah pergi Arab. Korang tak payah pergi Arab weh. Baik. Kau tengok pinggan aku. Pinggan tembaga. Adik, makan adik. Karissa, makan pada kopi kan? Enak makaroni. Ambil mak. Makaroni. Makan. Sedap ah. Kita tak ada masa nak termenung weh. Maunya makaroni. Nak apa? Makaroni. Oh ya Allah chef, makaroni anak saya belum sampai chef. Sayang tengok muka sayang. Oh. Birthday mu berapa hari ya? Birthday sebulan.
Allah. Abah tak makan kek tapi dekat Yop Abah makan. Dahsyatlah Abah. Abah suka, tiba-tiba suka kek. Best makan. Dahsyat lampang. Arif, sedap? Dahsyat lampang makan power lah. Mana baby tahu mak ambil baby? Alah sayang. Kenyang ke? Alah anak papa. Baik, lagi. Apa? Korang kena datang dekat Yop Steak Seafood ni. Sangat berbaloi. Ni nak promosi Ramadan. So you all kena datang lah. Dah order macam ni. Dapat free kids meal. Sangat berbaloi. Ramadan punya buffet, siapa yang book sebelum 18 Februari dapat RM99 Yes. daripada 100 lebih berapa tak? Ah. 99. Sangat berbaloi. Boleh. Meh. Get back. Nampak ke semua? Cantik. Allah. So papa pegang sekejap. Suruh Hazira. Mana Hazira? Hazira bawa adik kau pergi kecil. Ira, dorang panggil Ira. Ira, tolonglah tapi nak kena selfie. Kita tak tahu. Buat cinta pun nak. Wey.